Woi, bulan sabit mana? Siapa yang lukis ini bendera? Siapa yang cetak ini bendera? Terang-terang nampak sangat itu bendera, bulan sabit tak ada. Berapa orang tahu apa maksud bulan sabit? Bulan sabit ni sebenarnya agama Islam sebagai agama negara kat Malaysia. Nampak sangat bulan sabit ni dah hilang. Tak tahu hilang pergi mana, pergi atas langit ke, pergi awan ke, kita tak tahulah. Lepas ni adalah statement daripada kita punya ketua-ketua daripada PDRM akan cakap kita akan menjalankan siasatan. Pihak yang terlibat akan dipanggil, akan dijemput, bukan diberkas, bukan ditahan, akan dipanggil, akan dijemput ke balai. Selepas minum teh, kita akan ambil kenyataan mereka. Inilah orang cakap double standard. Nampak sangat ini satu pengkhianatan yang cukup memalukan negara. Apa saya tak tahulah, segelintir orang ni memang tak suka ke agama ni. Kalau you betul-betul tak suka agama ni, kau keluar daripada Malaysia lah.